Untuk rekod Dewan, untuk makluman Dewan, kita telah dimaklumkan sebagai tuan rumah Sukma ni pada tahun 2024 dan saya telah menulis surat kepada dua orang Menteri Belia, utamanya Menteri Belia dan Sukan yang sebelum ini, yang kini menjadi Menteri Wilayah, dan tidak ada sebarang respon sebelum itu. Dan kemudian bila Menteri Sukan baru naik pun saya dah mengemukakan surat juga permohonan untuk mendapatkan sedikit dana, pun tidak ada dana yang turun, tetapi ada respon lah. Maksudnya respon tu secara khusus tidak adalah justifikasi. Jadi saya ingat kalau ada ahli Dewan yang jadi ahli Parlimen, bolehlah bertanyakan soalan tu di Parlimen. Cuma di Selangor ni kita memang bergerak secara persendirian lah. Maknanya kita memang pakai sepenuhnya peruntukan negeri. Cumanya untuk rekod Dewan ini sesuatu yang tidak berapa sihat lah. Kalau selepas ini penganjuran Sukma, seharusnya ada peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Kenapa? Kalau penganjuran Sukma yang sebelum ini dan di Sarawak misalnya pada tahun 2024 difahamkan mereka menerima peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak hampir 50 juta ringgit. Jadi dengan kos perbelanjaan keseluruhan di Sarawak adalah lebih daripada 250 juta ringgit. Jadi kita boleh bayangkan di Selangor ni kita berjaya insya-Allah melaksanakan Sukma dengan kerangka perbelanjaan 50 juta sahaja. Jadi next 2028 sahabat kita Kelantan pula jadi tuan rumah. Jadi kita doakan mudah-mudahan akan dapat menjadi penganjur yang terbaik juga insya-Allah. Terima kasih.